Okey, sekarang kami berada di Sydney International Regatta. Jadi telah berjalan lebih daripada 4 km untuk sampai ke ponton ya, ataupun platform untuk permulaan untuk rowing dan juga canoe sprint. Memang panjang betul ni. Sarjana mata memandang, dan ini digunakan untuk rowing dan juga canoe sprint. Dan sekiranya tidak ada kejohanan, akan digunakan oleh komuniti untuk running, brisk walk dan juga cycling. Okey, jadi dibina pada tahun 1995 di Penrith Lakes, dan ini adalah competition lakes. Dan digunakan untuk kejohanan besar. Yang pertamanya adalah Sydney Olympic 2000.